bola dan e-sports ni sebenarnya tak lari jauh. Bola kena menang, e-sports kena menang. Kalau SRG kalah pun saya rasa banyak. Dr. Jo, tahniah atas sekali lagi Selangor Red Giant 5 kali champion. Mungkin Dr. Jo boleh gambarkan perasaan dulu lah. Alhamdulillah saya amat-amat bersyukur, amat-amat berbesar hati dan juga amat-amat gembira dengan apa yang telah dicapai oleh pasukan SRG dengan kepimpinan coach Kedah, coach Becky dan coach Winter dengan pemain-pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Kita sangat berbesar hati yang kita menjuarai tahun ni sebab tahun ni memang season ni memang unik sikit, istimewa sebab era baru MPL, banyak pasukan-pasukan baru, banyak muka-muka baru and format pun berubah. Jadi walaupun kita dah menjuarai 4 kali, of course menjuarainya buat kali kelima betul-betul satu sejarah yang kita semua amat berbangga lah. So we are very thrilled. We are so bersyukur yang kita dapat menjuarai pada musim ni. Kita tahu Dr. Jo banyak terlibat dengan bola. So season ni nampak Dr. Jo lebih kerap dengan e-sport. Mungkin apa cabaran dia pula untuk kali ni lah? Sebenarnya saya memang terlibat dengan e-sports daripada awal penubuhan SRG daripada season 11. Masa tu Judo Red Giants lagi. Tapi of course pada waktu itu Simon juga terlibat sama dan memang Simon lebih ke depan. Tapi dari segi perancangan, dari segi persiapan tim, dari segi segalanya memang saya terlibat dari awal. So sebenarnya sama je untuk tahun ni, tahun-tahun sebelum ni sama je. Cuma ialah kali ni bila Simon tak ada dan mungkin saya perlu ke depan sikit. Tapi SRG juga mempunyai pengurusan yang diketuai oleh Sadul Saufi dan juga Nia yang banyak menguruskan perkara-perkara pentadbiran lah dan urus takbir. Bola dan e-sports ni sebenarnya tak lari jauh. Bola kena menang, e-sports kena menang. Kalau SRG kalah pun saya rasa banyak kecaman semua akan keluar. So memang dari segi expectation, dari segi prestasi kita kena teruskan lah. Bila kita bawa nama Selangor ni memang e-sports ke, bola ke, apa-apa sukan kita kena bagi yang terbaik. Dan for us, ini satu cabaran yang kita alu-alukan. Sebab matlamat kita sama, kita nak menang dan kita nak buat yang terbaik dalam apa yang kita lalu. Of course dah libat secara lama kan. Tapi tak pernah orang champion 5 kali straight. Betul pergi international top 3 sentiasa. Apa key point yang Dr. Jo rasa SRG ni ada yang membuatkan orang maintain performance? Bagi saya the most important ingredient is kestabilan dan juga sinergi yang baik di antara pengurusan dan juga jurulatih dan juga pemain. Kerana kita berjaya mewujudkan satu orang cakap environment yang sangat profesional, yang sangat fokus dan benda ini membolehkan ataupun memudahkan pemain dan jurulatih untuk fokus lah kepada sasaran mereka. On top of that, of course, apart from the pengurusan dan juga kerjasama yang baik, kualiti jurulatih di Coach Akedah, Coach Jackie sangat-sangat penting di mana mereka dah mewujudkan satu persiapan yang baik untuk pemain-pemain. So, combination coaching dan juga players yang berterusan, yang stabil, yang juga sangat-sangat berkemampuan, inilah yang membawa kepada kejayaan yang berterusan lah. Dan tidak dilupakan pemain-pemain SRG yang bagi saya memang satu kumpulan sangat istimewa sebab bayangkan mereka dah menang champion untuk 4 kali uh, dan kali ini kelima, tapi mereka punya komitmen dan juga orang cakap orang punya keinginan, desire untuk sentiasa menang, sentiasa bekerja keras, tak pernah sekali pun mereka malas ataupun macam leka. Even macam game tadi pun 3-0, game 4 pun diorang bagi segala, tak ada, memang sangat profesional lah. Bila profesional, bila masuk bertarung, kita menang. Tak kisahlah pihak lawan tu muda ke, tak kuat ke, siapa ke, diorang tak pernah tengok benda tu. So they are very professional. Dan bagi saya itu satu komitmen dan cabaran yang sangat istimewa sebab selalunya bila dah selalu menang tu pemain mungkin leka, mungkin rasa saya dah kuat, saya dah hebat kan. Tapi untuk mereka berbeza. Mereka sangat matang. Mereka bukan dari segi diorang punya perwatakan dan juga karakter tu memang menunjukkan mereka sebenarnya sangat matang dan juga mereka memahami apa itu erti being a professional player. So for me, benda ni lah formula yang sangat penting untuk mereka pergi jauh dan saya berdoa berharap mereka dapat bawa semangat ni ke MSC lah di Paris nanti.